Ini depan kita ada adjustable. Adjustable ni customer hantar untuk servis. Lepas tu dah halang-halang servis, kita tengok dia punya booth, nampak bang. Pecah dah. Sampai kena besi ni dah. Tu. Sebelum ni nak kena pakai PU, nak kena pakai Teflon. Sekarang dah tak perlu. Sebab apa? Wing impact dah keluarkan bushing untuk adjustable. Ni. Okey. Dan jangan ingat warna merah tu kalau kita tengok, wah ni mesti PU, tak PU Teflon. Bukan bang. Dia sejenis getah. Janji kena beli brand ni juga. Wing Impact Racing Boost. Dia bukan PU, nampak? Ni PU keras. Okey, jom kita tengok sini lah. Ni Teflon. Ni PU. Dia keras. Ni Wing Impact Racing Boost. Nampak? Dia ada main. Tak akan merosakkan part-part lain. Sebab dia getah. Sama juga macam yang TN ni. Asal dia pun ni memang getah. Tapi dia dah pecah. Kalau nak beli original TN memang mahal dan tak boleh dapat. Ramai orang tak boleh dapat lah. Susah nak dapat. Hari ni simpan video ni elok-elok. Simpan nombor telefon ni elok-elok. Kalau tak boleh dapat, mesti kena buang lah. Sekata ni dia suruh buang. Sebab apa? Boost sahaja. Hari ni boost dah ada. 017-348-7006. Call saja, nak beli boost sahaja boleh kepada pemilik-pemilik bengkel yang buat servis adjustable, nak dapatkan bushing, call. Ni yang dah siap press. Kalau beli, dapat macam ni, pergi hantar mesin shop, press keluar macam ni, masuk. Dah masuk, dia akan jadi macam ni. Nampak? Dah jadi macam ni. Okey, kita test dia. Dia keras macam kita ingat ke? Macam mana? Okey, jom. Nampak? Dia tetap ada main lagi. Tetap ada main. Dan tak akan menyebabkan keluar bunyi pelik-pelik. Tengok pun dah seronok dah. Jadi, tunggu apa lagi? Barang dah ada. Tak perlu risau dah. Nak beli, kena beli brand ni lah. Simpan nombor telefon, ingat brand dia. Brand ni. Banyak warna merah dekat luar sana. Kita dah cukup risau. Ingat dia. PU. Teflon. Tapi ini Wing Impact. Getah. Boost. Getah. Nampak ni. Mantap kan. Share banyak-banyak video ni. Kalau nak servis adjustable bocor ke, nak siap pemasangan sekali pun boleh. Enjin bay bawa sahaja kereta, kita boleh repair. Adjustable dan boleh repair sport rim cala, rim bengkok, rim pecah. Bawa sahaja kereta. Macam-macam jenis penyakit ada kereta kat sini kita buat. Dan ni dalam ni dia orang ada buat skim inti, cat sport rim. Yang nak ganti bushing, boost kalau pakai boost biasa dia lembut. Kalau dah pakai boost Teflon, boost PU ke apa, nak buang-buang boleh datang, nak boleh ganti pakai yang Wing Impact boleh datang sini. Dan boost pula bukan Wing Impact saja, nak original pun ada. Tak nak pakai Wing Impact, saya nak original boost. Ada. OEM boost ada. Boleh pilih lah. Cuma saya bagi ni sebab saya sendiri pakai yang ni. Dan abang tengoklah kereta. Bila datang mesti tukar Wing Impact. Sebab memang terbukti. Depan mata saya pun pakai. Itu sahaja. Kalau pakai yang jenis berpenyakit, susah lah. Hari-hari nak kena buat benda yang sama. Sekian, terima kasih.